Plus. Assalamualaikum. Nak tahu tak? Semua video di Doro Plus bermula dengan bismillah. Alhamdulillah. Let's roll. Belum subscribe lagi? Ya! Alhamdulillah. Jangan lupa subscribe tau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Surprise Slimy. Hari ini kita nak main slime bertemakan mochi candy. Adik-adik pernah makan mochi tak? Apa tu mochi? Mochi adalah sejenis pencuci mulut yang diperbuat daripada tepung pulut. Selalunya orang Jepun yang makan. Okey, mochi kita pada hari ini bukan dari tepung pulut tapi daripada airsoft clay. Kita ada warna merah jambu, warna kuning dan juga warna hijau. Tapi macam ada yang kurang je dengan mochi kita. Nak tahu apa dia? Selalunya mochi akan ada tekstur seperti serbuk-serbuk. Jadi, jom kita hiaskan mochi kita dengan serbuk putih ni. Ini adalah tepung jagung. Tada! Baru dah nampak macam mochi yang sebenarnya. Sekarang kita tengok apa pula tekstur slime kita. Slime kita hari ini berwarna kuning. Tekstur slime kita cair, adik-adik. Slime mochi candy kita ni ada bau yang wangi seperti gula-gula. Sedap bau dia. Okey, sekarang jom kita hiaskan slime mochi candy kita. Macam mana nak buat ya? Kita letakkan mochi ke atas slime. Baiklah, sekarang jom kita letakkan mochi kita ke atas slime. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kemudian kita ada hiasan ni. Jom kita letak hiasan ke atas slime juga. Sekarang kita susun hiasan kita. Belakangkan sikit. Alright. Satu, dua, tiga dan empat. Dan kita ada hiasan ni. Ada pelbagai jenis pencuci mulut. Kita letakkan di sini. Tada! Dah siap. Cantiknya mochi candy kita. Tada! Dah siap mochi slime kita. Nampak menyelerakan. Tapi tak boleh makan sebab ini adalah mainan. Adik-adik, nak tak tengok apa jadi kalau kita campurkan mochi dan juga slime? Dan
Jeng jeng jeng. Baiklah, mari kita campurkan ke semua slime dan juga air dry clay kita. Adik-adik dah sedia? 1, 2, 3. Slime kita cair. Jom keluarkan menggunakan sudu. Slime kita sangat cair adik-adik, melekat di tangan. Apa kata kita tambah satu ramuan ajaib untuk jadikan tekstur slime ini berubah. Tada! Slime Activator. Slime Activator dapat menjadikan slime yang cair seperti ini menjadi kepada slime yang lebih kenyal. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat, slime kita dah boleh bertukar menjadi kepada tekstur yang lebih kenyal. Sekarang kita dah boleh pegang slime kita tanpa melekat di tangan. Mari kita campurkan dengan mochi. Keluarkan lidi. Okey, sedia? Bismillahirrahmanirrahim. Sambil bermain slime, jangan lupa baca selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, selesai sesi kita pada kali ini. Kita tukar slime yang cair menjadi lebih pejal menggunakan slime activator. Inilah hasilnya selepas kita mencampurkan slime bersama dengan air dry clay. Semoga adik-adik terhibur dengan episod pada kali ini. Jumpa lagi adik-adik dalam episod surprise Slimy yang akan datang. Assalamualaikum. Bye. Alah, dah habis ke? Jangan risau. Jom tonton lagi banyak video di Durio Plus. Muat turun di Google Play Store atau Apple App Store sekarang. Jumpa di sana insya-Allah. Belum subscribe lagi? Ya! Alhamdulillah. Jangan lupa subscribe tau. Ramadan ini Bersedia untuk kisah yang boleh buat satu family meleleh air mata. Allah yang satu. Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya. Nabi Muhammad ialah sebaik-baik manusia. Ramadan ini, jom cipta kisah kita sendiri. kita ajak keluarga kumpul pahala berganda-ganda. Semoga Allah terima amalan kita, insya-Allah. Durio Plus. Tonton percuma sekarang. Durio Plus.